Dia nampak macam tenang, tapi jangan tertipu. Badak sumbu adalah antara makhluk paling hebat pernah wujud, seolah-olah dinosaur yang tak sempat pupus. Tapi sekuat mana kita kenal haiwan luar biasa ini? Hari ini, kita bongkar 5 fakta unik pasal badak sumbu yang akan buat anda tengok haiwan dari sudut yang berbeza. Kulitnya macam perisai, tebal sampai 5 cm. Tapi, kulit ni sebenarnya sangat sensitif. Sekali kena nyamuk, badak ni boleh jadi gelisah satu badan. Sebab tu kalau kita nampak dia berendam dalam lumpur tu, jangan ingat dia tengah relax spa je. Itu pelindung semula jadi. Sunscreen, lotion serangga dan mood stabilizer semua dalam satu. Tanduk badak sumbu ni nampak macam tanduk biasa, tapi realitinya, itu bukan tulang. Ia terbina daripada keratin, bahan yang sama buat kuku dan rambut kita. Tanduk dia, gumpalan rambut keras yang tumbuh dari hidung. Dan inilah yang buatkan dia diburu tanpa belas. Tanduk yang bagi dia identiti, juga buatkan dia dalam bahaya. Tengok badan dia, lebih 2 tan. Tapi bila dia lari, badak boleh capai 50 km sejam. Cukup laju untuk kejar. Dan langgar kalau perlu. Tapi jangan salah faham. Dia bukan ganas. Cuma bila perlu pertahankan diri, dia akan bergerak secepat dan seberani mungkin. Kalau manusia buang merata, kita panggil pengotor. Tapi badak sumbu, dia pilih satu tempat khas setiap kali. Kita panggil ini dung midden. Tandas semula jadi badak sumbu. Tapi bukan sekadar buang. Najis dia bawa info tentang umur, jantina, status sosial. Di alam liar, kerjasama itu segalanya. Sebab tu badak sumbu ada satu partner setia, burung oxpecker. Burung ni tolong buang kutu, bersihkan luka dan bagi amaran awal bila ada bahaya. Badak relax. Burung kerja. 2 dunia, 1 misi. Di dunia yang makin sibuk dan pantas, badak sumbu tetap kekal, tenang. Dia tak minta banyak, hanya ruang untuk hidup. Tapi hari ini, jumlah mereka terus menyusut. Dan kalau kita tak peduli, satu hari nanti cerita badak sumbu hanya tinggal dalam dokumentari seperti ini.